Salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Saya Adelina Gloria Anak Naim selaku moderator bagi forum yang bertajuk Isu Amal Sosial dan Pemikiran Moral yang akan membincangkan tentang tajuk tersebut. Forum ini akan dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu untuk sesi pertama akan mengupas tentang pengertian, kesan dan isu amal sosial, manakala untuk sesi yang kedua akan membincangkan tentang cara menangani isu amal sosial dalam pemikiran moral. Bersama saya pada hari ini, 3 orang ahli panel yang hebat-hebat belaka akan berkongsi pandangan dan pengetahuan mereka. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin ketiga-tiga panel untuk memperkenalkan diri mereka. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Nama saya Ganesh Maniraja, anak lelaki Anbu Celian. Saya sebagai panel pertama. Terima kasih saudara Ganesh. Nama saya Syaril Bizanal dan saya sebagai panel kedua. Terima kasih kepada saudari moderator dan rakan-rakan panel saya. Nama saya Muhammad Farhan Haikal bin Suhairi sebagai panel ketiga. Dan kami semua dari IPG Kampus Ilmu Khas. Baiklah, untuk memulakan perbincangan saya ingin mengemukakan soalan pertama kepada saudara Ganesh. Saudara Ganesh, bolehkah saudara menjelaskan apa maksud amal seksual menurut Undang-Undang Malaysia dan adakah ia bukan sekadar sentuhan fizikal? Baiklah saudari moderator atas mengemukakan soalan yang terbaik. Di Malaysia, istilah amal seksual ni merujuk kepada sebarang gangguan atau serangan seksual kepada seseorang tanpa persetujuan mereka. Contohnya, situasi apabila seorang dipaksa, ditipu atau ditekan untuk melakukan sebarang aktiviti sosial. Seterusnya, isu amal sosial ni ia bukan sahaja sentuhan fizikal, tetapi ia juga boleh termasuk dalam komen negatif, lakuan atau bahan yang bersifat seksual yang memberi kesan yang buruk terhadap mental dan emosi mangsa tersebut. Contohnya di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan menjelaskan bahawa perbuatan menyentuh bahagian sensitif badan yang boleh mendatangkan malu seperti dada, kemaluan atau punggung adalah suatu kesalahan yang serius dan ia boleh memberi hukuman yang besar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi jelaslah bahawa amal seksual bukan sekadar sentuhan fizikal, tetapi juga melibatkan sebarang bentuk perlakuan yang mempunyai unsur seksual tanpa kerelaan mangsa. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada saudara Syaril, apakah punca berlakunya isu amal sosial ini? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Bagi menjawab soalan tersebut, isu amal seksual semakin membimbangkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Amal seksual bukan sahaja berlaku kepada orang dewasa, malah ia juga berlaku kepada kanak-kanak dan juga remaja. Antara punca utama amal seksual berlaku adalah disebabkan oleh nafsu dan keinginan yang tidak terkawal. Misalnya, individu yang tidak mampu mengawal perbuatan tersebut akan terjebak kepada perbuatan amal seksual. Seterusnya, ia juga disebabkan oleh pengaruh media massa dan juga media sosial. Misalnya, lambakan bahan lucah dan juga kandungan yang tidak bermoral di internet dapat memberi kesan yang negatif terhadap minda, terutamanya kepada golongan yang muda yang masih rapuh dari segi moral dan juga emosi. Seterusnya, ini juga berlaku disebabkan oleh kurangnya didikan dari segi agama dan juga moral. Hal ini kerana apabila seorang tidak dididik dengan nilai murni, rasa hormat terhadap maruah diri dan juga orang lain akan hilang. Tambahan pula, kurang pengawasan ibu bapa menyebabkan remaja mudah terjebak kepada persekitaran sosial yang tidak sihat. Akhir sekali, pengaruh rakan sebaya juga dan budaya diam dalam masyarakat
turut menggalakkan masalah ini. Ramai mangsa kebiasaannya takut untuk bersuara kerana rasa malu dan juga tiada rasa mempercayai terhadap orang lain. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudara Syaril atas kupasan yang bernas. Dapat kita lihat bahawa pelbagai punca seperti pengaruh rakan sebaya, media massa, media sosial dan kurang didikan agama dan moral boleh menyebabkan berlakunya isu sosial ini berleluasa. Baiklah, soalan seterusnya saya mengemukakan kepada saudara Farhan, apakah kesan isu amal sosial ini terhadap kesihatan? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Jadi amal seksual ni banyak memberikan kesan yang sangat serius terhadap kesihatan mangsa, bukan sahaja daripada segi fizikal, malah juga daripada segi mental dan emosi. Jadi daripada sudut mental, kita boleh lihat mangsa akan sering mengalami tekanan perasaan, trauma dan rasa takut yang berpanjangan. Mereka akan suka untuk tidur, hilang keyakinan diri dan ada yang akan menyalahkan diri sendiri walaupun mereka tidak bersalah. Daripada aspek fizikal pula, amal seksual boleh menyebabkan kecederaan, jangkitan penyakit kelamin dan kehamilan yang tidak terancang, yang boleh menyebabkan mangsa itu hilang keyakinan diri. Tekanan emosi yang tinggi juga boleh menyebabkan keletihan dan hilang selera makan pada mangsa. Dan akhir sekali, mangsa turut mengalami kesan sosial seperti hilang tumpuan dalam pelajaran atau menarik diri daripada rakan-rakan di sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudara Farhan. Seperti yang dijelaskan, amal seksual bukan sahaja memberi kesan fizikal tetapi juga meninggalkan kesan emosi dan psikologi yang mendalam terhadap mangsa. Baiklah, itu tadi merupakan perbincangan kita dalam sesi yang pertama. Kini kita akan beralih kepada sesi yang kedua yang menumpukan bagaimana isu ini dapat ditangani melalui pemikiran moral. Untuk soalan pertama dalam sesi ini, saya akan bertanya kepada saudara Ganesh. Apakah langkah menangani isu ini berdasarkan pemikiran nasionalis? Dipersilakan. Okay. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Dalam isu ini, naturalis ni memainkan peranan yang penting. Hal ini dikatakan demikian kerana biologi manusia dan interaksi sosial, di mana naluri seksual adalah suatu perbuatan yang keinginan semula jadi manusia. Okey, seterusnya ketidakseimbangan kuasa dalam masyarakat. Contohnya seorang mempunyai kuasa lebih seperti dalam hubungan kerja atau keluarga. Mereka mungkin menyalahgunakan kuasa tersebut untuk memaksa orang lain dalam melakukan perkara seksual ini. Walau bagaimanapun, kita perlu mendidik seorang individu untuk mengawal naluri seksual ini dan bertindak berdasarkan kawalan diri. Okay. Selain itu, kita perlu menekankan penghormatan terhadap hak dan batasan peribadi orang lain dan elakkan mengambil kesempatan dalam sesuatu hubungan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada panel dua. Seterusnya, saya ingin menjemput saudara Syaril untuk menjawab soalan yang berikut. Apakah langkah untuk menangani isu amal seksual ini berdasarkan pemikiran moral emotivis? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Apabila kita melihat isu amang seksual, amang seksual dari sudut pemikiran emotivis, kita faham bahawa tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh emosi dan perasaan mereka sendiri. Maka, untuk menangani isu ini, kita perlulah memberikan penekanan kepada pembentukan emosi yang sihat dan juga terkawal. Langkah yang pertama ialah dengan memberikan pendidikan moral dan juga emosi sejak usia awal lagi. Misalnya, individu perlulah dididik supaya mampu mengenal pasti, mengawal dan menyalurkan emosi dengan cara yang betul. Misalnya, apabila seorang mampu mengawal emosi negatif tidak rasional, dia akan lebih baik membuat keputusan moral yang betul. Seterusnya,
penerapan empati dan nilai hormat terhadap orang lain. Dalam teori emotivis, emosi boleh membawa kepada kebaikan jika ia disalurkan dengan cara yang betul. Maka, kita perlulah menanam perasaan empati supaya individu dapat merasai kesenggaran mangsa dan mengelak daripada bertindak kejam. Akhir sekali, menurut pemikiran moral emotivis juga, pengawalan dan pendidikan emosi amat penting dalam menangani isu amal seksual ini. Hal ini dikatakan demikian kerana jika setiap individu mampu mengurus emosinya dengan bijak dan berempati terhadap orang lain, insya-Allah masalah ini akan dapat ditangani. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih atas perkongsian yang menarik itu. Jelaslah bahawa pendekatan moral emotivis menekankan peranan emosi dan perasaan empati dalam membuat keputusan moral bagi mengelakkan pelakon tidak bermoral. Dan akhir sekali, saya ingin bertanya kepada saudara Farhan, apakah langkah menangani isu amal seksual ini berdasarkan pemikiran moral intuisionis? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Jadi berdasarkan pemikiran moral intuisionis ini, langkah menangani isu amal seksual perlulah berpaksikan pada naluri moral dan hati nurani manusia, iaitu kemampuan kita untuk membezakan antara yang betul dan yang salah secara semula jadi. Jadi langkah pertama ialah mendidik nilai moral sejak awal lagi supaya individu membentuk hati nurani yang peka terhadap maruah dan hak orang lain. Pendidikan moral dan sivik di sekolah juga perlulah menekankan empati, hormat serta batas pergaulan yang sihat agar dapat mengajar anak-anak masyarakat untuk memupuk nilai moral intuisionis itu. Dan seterusnya, masyarakat perlulah mengamalkan nilai belas kasihan dan keadilan. Ini bermaksud apabila berlaku kes amal seksual, kita tidak menyalahkan mangsa tetapi sebaliknya memberikan sokongan, perlindungan dan bantuan psikologi. Akhir sekali, setiap individu perlulah mengawal tingkah laku dan nafsu dengan berpandukan akal budi serta nilai kemanusiaan. Iaitu apabila seseorang berfikir menggunakan hati nurani mereka, mereka akan sedar bahawa amal seksual bukan sahaja dari segi undang-undang tetapi juga bahawa amal seksual bukan sahaja salah daripada segi undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan agama masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Farhan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat difahami bahawa moral intuisionis menekankan tindakan berdasarkan gerak hati dan kesedaran moral semula jadi dalam diri seseorang. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pemikiran moral terdapat 4, iaitu nasionalis, emotivis, intuisionis dan rasional. Saya akan mengemukakan soalan umum kepada ketiga-tiga panel. Apakah peranan pemikiran moral rasionalis dalam menangani isu amal sosial ini? Dipersilakan saudara Ganesh terlebih dahulu. Terima kasih kepada saudari moderator. Pemikiran moral rasionalis menekankan penggunaan logik dan rasional dalam membuat keputusan. Dengan ini kita perlu mengambil maafkan saya, kita perlu mementingkan kawalan diri dalam mengambil tindakan walaupun manusia mempunyai naluri seksual semula jadi, tetapi kawalan tu mempunyai dalam tangan seseorang manusia. Oleh itu kita perlu mengawal kita punya naluri seksual dalam membuat apa-apa aktiviti dia. Itu saja daripada saya. Seterusnya panel Syaril untuk mengemukakan jawapan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Pada pendapat saya, bagi pemikiran moral rasionalis, penekanan kepada penyelesaian perlulah berasaskan bukti. Hal ini kerana untuk menangani amang seksual, kita perlulah menganalisis bukti dan juga statistik dulu.
Kerana tanpa bukti yang kukuh, kita tidak dapat memberikan satu maafkan saya, satu pencegahan yang betul mengikut polisi. Dengan pendekatan rasional, setiap tindakan yang diambil adalah berasaskan bukti saintifik dan juga kajian yang relevan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya Saudara Farhan. Jadi bagi saya, pemikiran moral rasionalis juga boleh memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematik untuk mengatasi amal seksual. Ini termasuk menjalankan kajian tentang punca utama amal seksual dan mencadangkan penyelesaian berdasarkan analisis rasional. Jadi dengan kita mengetahui punca-punca amal seksual ini, maka kita akan dapat mengenal pasti cara-cara untuk mengatasi masalah amal seksual ini. Jadi dengan rasionalis undang-undang dan pendekatan pemulihan untuk pelaku, kita dapat kurangkan kejadian amal seksual di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih kepada semua panel atas pandangan yang bernas. Sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, izinkan saya merumuskan sedikit. Secara keseluruhannya, kita telah memahami maksud, punca dan kesan isu amal sosial serta melihat bagaimana pemikiran moral sama ada nasionalis, emotivis, institusionis dan rasionalis memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku beretika dan mencegah perlakuan yang tidak bermoral. Terima kasih diucapkan kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga kepada para hadirin yang setia mengikuti forum ini. Dengan itu, saya mengakhiri forum ini dengan sekian terima kasih.